Kalau guna paip untuk tulang pun boleh ke? Boleh. Ni kita guna paip. Ni kita guna paip untuk tulang. Ni semua paip. Ni paip. Semua paip. Tak ada masalah. Macam saya ada cerita tadi lah. Aluminium saya pernah pasang. Paip saya pernah pasang. Kayu saya pernah pasang. Jadi tak ada masalah. Boleh pakai je. Ada juga setengah-setengah tu dia tak pakai paip. Dia pakai benda lain. Ada je. Atau pulang lah. Yang penting kita pastikan boat kita kuat. Cuma kita sebagai customer kadang-kadang kita tak tahu dia pakai grade yang macam mana. Setengah-setengah ada orang dia pakai paip ini, paip yang orang buat wiring. Paip yang putih tu. Yang tu dia punya kualiti low quality. Yang ni kita punya kelas 6 yang agak tebal. Kita pakai PVC yang tebal, bukan yang nipis punya. Yang tebal.